Saya tak pernah lihat yang macam ni secara langsung dalam bayang-bayang. Saya pun sama. Sebenarnya dalam bayang-bayang, sial. Betul. Dan api tu nampak macam tak real kan, macam grafik je. Ya. Di Rusia, pada saat ini, kilang penapisan minyak terbesar di negara itu sedang terbakar. Bigstovo, Rusia, wilayah Nizhny Novgorod, letupan berlaku pada malam 2 Julai. Selepas itu, kebakaran besar tercetus di kilang penapisan minyak Lukoil. Dan dalam keadaan ini, di Duma Negeri Persekutuan Rusia, akhirnya mereka mula memberontak. Rusia mungkin akan kehabisan roti. Pihak berkuasa Rusia menyembunyikan skala krisis bahan api di negara itu. Ini adalah kenyataan daripada Ketua Jawatankuasa Duma Negeri Persekutuan Rusia mengenai perlindungan keluarga. Dan pada akhir bulan Jun, di 12 wilayah Persekutuan Rusia, harga petrol jenama AI-92 lebih mahal berbanding dengan petrol setara di Amerika Syarikat. Pada masa yang sama, menurut perkhidmatan penyelidikan Gallup, bahagian rakyat Rusia yang mengadu bahawa taraf hidup mereka menurun telah mencapai tahap tertinggi dalam tempoh 20 tahun pemerhatian pada tahun 2026. Dan untuk Vladimir Putin, ini adalah satu lagi berita buruk. Harga minyak di pasaran dunia telah jatuh ke paras yang dicatatkan sebelum perang di Timur Tengah. Ini bermakna pendapatan luar biasa Kremlin akan merosot dengan mendadak. Pada masa yang sama, agensi Bloomberg hari ini benar-benar mengejutkan. Rusia telah menggunakan kapal tangki armada bayangan untuk meninjau infrastruktur ketenteraan NATO di negara-negara Eropah. Dan dari kapal-kapal tangki inilah, orang Rusia melancarkan drone ke negara-negara Eropah. Sebaliknya, di Jerman, suspek pertama dan satu-satunya yang ditahan kerana disyaki menganjurkan serangan pengganas ke atas saluran paip gas Nord Stream telah dihadapkan ke mahkamah. Dia adalah seorang warga negara Ukraine berumur 50 tahun di Jerman. Lelaki Ukraine itu didakwa melakukan jenayah perang. Nama saya Alexi Peci. Mari kita bincangkan semua topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin meminta anda untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka dan jangan lupa untuk menulis komen anda di bawah video ini. Mari kita sama-sama membuat rumusan untuk hari yang telah berlalu. 2 Julai. Jadi saya akan mulakan dengan berita yang sedang berlaku di Rusia sekarang. Bigstovo, wilayah Nizhny Novgorod di Rusia, pada malam 2 Julai. Tepat ketika rakyat Rusia menyerang rumah kediaman dan hospital di Kiev, letupan berlaku di Bigstovo. Selepas itu, kebakaran besar tercetus di kilang penapisan minyak Lukoil. Drone Ukraine telah menyerang kilang penapisan minyak Lukoil Nizhny Novgorod di Bigstovo, Nefteorg-Syntez. Dan selepas beberapa siri letupan di kawasan kilang, kebakaran besar berlaku serta asap tebal naik ke udara di atas bandar. Dan kapasiti reka bentuk kilang ini adalah sekitar 17 juta tan minyak setahun, menjadikan kilang ini sebagai kilang penapisan minyak keempat terbesar di seluruh Rusia. Perkhidmatan Keselamatan Ukraine secara rasmi memaklumkan tentang serangan berjaya ke atas Nizhny Novgorod NTV dan stesen pengeluaran serta penyeliaan linia Starolikeva di Bandar Bigstovo, wilayah Nizhny Novgorod. Jarak kesasaran adalah 850 km. Pihak Perkhidmatan Khas Ukraine menyatakan bahawa loji penapisan minyak Nizhny Novgorod adalah salah satu perusahaan penapisan minyak terbesar di Rusia. Ia menghasilkan petrol, diesel, minyak tanah penerbangan dan produk petroleum lain, di mana sebahagian besar digunakan untuk menyokong tentera Rusia. Dan stesen kawalan pengeluaran Starolikeva ini merupakan nod penting dalam sistem saluran paip produk petroleum utama, di mana bahan api dihantar ke wilayah tengah Rusia. Jadi, seperti yang anda faham, kini kita bukan sahaja menyerang loji penapisan minyak, tetapi juga logistik yang menghantar produk petroleum ke bahagian tengah Rusia. Menariknya, di Rusia sendiri, permintaan untuk pemasangan peralatan gas pada kenderaan, iaitu sistem gas kenderaan, telah meningkat dengan mendadak. Pada bulan Jun, jumlah permintaan untuk pengubahsuaian meningkat sebanyak 35% berbanding dengan bulan Mac dan April. Pada masa yang sama, tempoh menunggu untuk memasang sistem gas pada kenderaan kini mencecah 3 bulan. Malah, hari ini,
Penerbitan Rusia Komersan menulis tentang perkara ini dan melaporkan bahawa perkhidmatan yang melakukan kerja ini terkejut. Mereka mengatakan bahawa mereka sedang menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian dan memasang peralatan yang diperlukan pada kenderaan. Pada masa yang sama, perkhidmatan yang menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian menghadapi kesukaran untuk mendapatkan peralatan yang diperlukan. Secara keseluruhannya, keadaan dengan petrol sangat teruk sehingga rakyat Rusia mula beralih kepada gas. Para pemandu kereta memang tahu, pertama sekali, kuasa kereta akan berkurang jika anda beralih kepada gas. Kedua, penyelenggaraannya perlu dilakukan dengan lebih kerap dan ketiganya, ia akan rosak dengan lebih cepat. Di sini penting untuk dinyatakan bahawa sekarang propaganda Rusia, Granda, telah mula menyebarkan video barisan panjang di stesen minyak Ukraine di kawasan sempadan negara. Sebenarnya dalam beberapa hari kebelakangan ini, orang Rusia telah menyerang stesen minyak di Ukraine dengan hebat, terutamanya di bandar-bandar berhampiran barisan hadapan dan sempadan. Dan jelas kenapa mereka melakukan ini. Untuk cuba mengalihkan perhatian rakyat Rusia daripada masalah mereka dan berkata, dengar sini, orang Ukraine pun sama, malah lebih teruk. Lihatlah, anda fikir anda saja yang beratur di stesen minyak? Orang Ukraine pun sama saja. Dan inilah seluruh Rusia. Inilah hakikat sebenar Rusia. Mereka tidak perlukan kehidupan yang normal. Rakyat Rusia biasa tidak perlukan kehidupan yang normal. Apa yang penting baginya ialah jiran mereka hidup lebih teruk. Inilah, saya tak pasti, kod genetik rakyat Rusia supaya jiran mereka hidup lebih teruk. Kalau jiran hidup lebih baik, itu dianggap buruk. Dia tidak akan berusaha untuk membaiki dirinya sendiri. Dia tidak akan cuba memperbaiki kehidupannya. Dia akan berusaha sedaya upaya supaya jiran hidup lebih teruk. Dan dalam keadaan begini, rakyat Rusia mula tidak berpuas hati dengan tahap kehidupan mereka. Ratusan rakyat Rusia yang mengadu bahawa tahap kehidupan mereka semakin menurun telah mencapai tahap tertinggi dalam tempoh 20 tahun pemerhatian pada tahun 2026. Perkara ini ditunjukkan oleh tinjauan yang dijalankan oleh Perkhidmatan Penyelidikan Gallup. Saya akan sertakan petikan mereka selepas ini. Tidak lama selepas bermulanya pencerobohan berskala penuh ke atas Ukraine, ketika Rusia berharap untuk menawan Kiev, dalam beberapa hari, pendapat umum rakyat Rusia bersatu di bawah bendera dan orang ramai mula melihat banyak aspek kehidupan dengan lebih positif. Selepas 4,5 tahun, pesimisme telah menggantikan optimisme asal. Harapan terhadap perjanjian antara Vladimir Putin dan Donald Trump tidak menjadi kenyataan. Bandar-bandar Rusia diserang oleh dron setiap hari dan inflasi semakin meningkat. Dan menurut penilaian rakyat Rusia sendiri, inflasi adalah 2,5 kali lebih tinggi daripada angka rasmi Rosstat. Akibatnya, tahap keyakinan rakyat Rusia terhadap tentera dan kerajaan telah mengalami kejatuhan paling teruk dalam sejarah pemerhatian. Perang telah memasuki kehidupan seharian rakyat Rusia. Kremlin semakin sukar untuk mengekalkan ilusi keadaan ekonomi yang normal. Dan tiba-tiba, kekacauan mula berlaku di Duma Negara Persekutuan Rusia. Pihak berkuasa Rusia menyembunyikan skala krisis bahan api di negara itu yang berlaku akibat serangan Ukraine ke atas kilang penapisan minyak. Perkara ini diumumkan oleh Ketua Jawatankuasa Duma Negara bagi Perlindungan Keluarga, Nina Astanina. Berikut adalah petikan kata-katanya. Mengapa Naib Perdana Menteri yang bertanggungjawab tidak berkata dengan jujur bahawa hampir 1/3 kilang penapisan minyak telah tidak berfungsi? Dan mengapa baik beliau maupun Naib Perdana Menteri serta menteri berkaitan yang lain tidak bercadang untuk melaksanakan langkah-langkah kecemasan berkaitan perkara ini? Kerana negara boleh kehabisan roti, yang dalam keadaan sekatan antarabangsa adalah seperti hukuman mati. Tentang apa yang dia maksudkan, anda mungkin tertanya-tanya. Sebenarnya sebelum ini, para petani di wilayah selatan Rusia entah kenapa mula mengadu tentang kekurangan bahan api diesel dan juga tentang kenaikan mendadak harga bahan api ini menjelang musim menuai. Maksudnya, musim menuai sudah hampir dan para petani langsung tiada bahan api diesel. Mereka entah kenapa tetapi tetap mengadu tentang perkara ini. Mereka kata, di mana bahan api diesel? Saya ingin mengingatkan bahawa Angkatan Tentera Ukraine telah meningkatkan serangan ke atas kilang penapisan minyak Rusia. Akibatnya, penapisan minyak di Rusia Tengah hampir terhenti sepenuhnya dan kadar operasi kilang penapisan minyak jatuh ke paras terendah sejak tahun 2009. Dalam keadaan ini, lebih 40 wilayah secara rasmi telah menetapkan sekatan ke atas penjualan bahan api, termasuk wilayah-wilayah Ukraine yang diduduki. Pada masa yang sama,
Aduan mengenai gangguan bekalan sebenar bukan sahaja secara rasmi, tetapi gangguan sebenar stesen minyak yang kosong dan ditutup diterima dari 85 wilayah Persekutuan Rusia. Pada masa yang sama, Vladimir Putin sebelum ini mengakui bahawa serangan angkatan tentera Ukraine ke atas infrastruktur Rusia menimbulkan masalah dan menyebabkan kekurangan bahan api tertentu. Pada masa yang sama, beliau memberi jaminan bahawa, petikan, semua kemudahan yang rosak dipulihkan dengan agak cepat dan semuanya berfungsi dengan stabil di negara kita. Dan anda tahu, pada saat ini, saya ingin berkata kepada semua rakyat Rusia yang menonton siaran saya dan yang berani membuka mulut serta menulis di ruangan komen bahawa apa yang terbang ke Kiev hari ini adalah serangan balas. Dengar dengan teliti. Ada satu konsep yang dipanggil hubungan sebab dan akibat. Saya cadangkan kepada setiap daripada anda untuk terus cari di Google, anda mungkin jarang guna Google, atau mana-mana enjin carian, type hubungan sebab dan akibat. Dan di situ, kecerdasan buatan akan terangkan kepada anda apa maksudnya. Jadi, sebenarnya Rusia yang tidak bertamadun pada tahun 2014 telah menganeksasi Crimea dan menceroboh Donbas. Rusialah yang pada tahun 2022 memulakan perang berskala besar terhadap Ukraine. Oleh itu, Rusia adalah penceroboh dan semua yang dilakukan oleh Ukraine adalah serangan balas. Semua yang dilakukan oleh Rusia itu adalah tindakan pencerobohan yang memaksa Ukraine untuk bertindak balas. Itu sahaja. Titik. Semua yang dilakukan oleh Rusia adalah satu tindakan pencerobohan. Tetapi ia sama sekali bukan tindakan balas. Tindakan balas ialah jika Ukraine yang memulakan perang terlebih dahulu, jika Ukraine yang menyerang Rusia terlebih dahulu, jika Ukraine telah menduduki sebahagian daripada Rusia, maka semua tindakan Rusia boleh dipanggil sebagai tindakan balas atau mempertahankan diri. Dalam situasi sekarang, Rusia adalah penceroboh. Malah penceroboh yang liar, penceroboh yang kejam, yang mengebom bandar-bandar aman, menyerang rumah kediaman, hospital dan sebagainya. Begini, dan satu lagi, tidak perlu menulis tentang di mana kamu selama 8 tahun. Ukraine mengebom Donbas selama 8 tahun. Walaupun ia benar, mari kita andaikan secara hipotesis dalam fikiran kamu bahawa ia benar. Ukraine mengebom Donbas. Apa kaitan kamu dengan Donbas milik Ukraine? Itu adalah wilayah sebuah negara berdaulat yang kamu, orang liar dan barbar, datang dan mula berlagak seolah-olah berhak serta menakluki wilayah tersebut. Saya harap saya telah menerangkan semuanya dengan jelas. Dan dalam keadaan ini, krisis bahan api telah menaikkan harga di stesen minyak di wilayah Rusia melebihi harga di Amerika. Dan ini sangat memberi kesan buruk kepada ekonomi. Sudah di 12 subjek persekutuan Rusia secara rasmi, petrol AI-92 lebih mahal daripada setaranya di Amerika Syarikat kerana di sana ia dipanggil regular. Ini dibuktikan oleh statistik Rostec. Dan menurut data Persatuan Automobil Amerika, regular di Amerika Syarikat secara purata berharga $1 untuk seliter, iaitu 78.32 rubel mengikut kadar rasmi Bank Pusat pada 29 Jun. Kerana data terkini mereka hanya sampai 29 Jun. Di wilayah-wilayah Rusia, harga bahan api sudah hampir atau bahkan melebihi 80 rubel seliter. Sebagai contoh, di Kamchatka, petrol sudah berharga 85.5 rubel seliter. Di Dagestan, hampir 90 rubel. Di Chechnya, sedikit lebih daripada 90 rubel. Dan di Republik Tuva, 97.5 rubel. Itu adalah harga rasmi. Pada masa yang sama, harga sebenar petrol, contohnya di Crimea yang diduduki, jauh lebih tinggi daripada yang diterbitkan dalam statistik rasmi. Harganya mencecah 200 rubel seliter. Dan itu pun jika anda masih boleh membelinya secara rasmi. Jika tidak boleh, anda terpaksa beli daripada penjual tidak rasmi dengan harga yang lebih mahal. Pada masa yang sama, perlu diingat bahawa harga minyak mentah sedang menurun, meneruskan kejatuhan untuk sesi ketiga berturut-turut selepas Qatar memaklumkan tentang kemajuan dalam rundingan tidak langsung antara Washington dan Tehran yang tertumpu di Selat Hormuz. Jadi, niaga hadapan minyak mentah Brent telah pun turun kepada $70 setong. Ini bermakna minyak Rusia jenis Urals jatuh semakin hampir ke paras $50. Dan ini bermakna semua keuntungan luar biasa daripada minyak untuk Kremlin akan berakhir.
Penganalisis hari ini mengirimkan salam kepada para pemimpin Eropah. Rusia telah menggunakan kapal tangki armada bayangan untuk meninjau infrastruktur ketenteraan NATO di negara-negara Eropah dengan tujuan mengenal pasti kelemahan dalam sistem pertahanan udara. Itulah kesimpulan yang dibuat oleh penganalisis dari Institut Kajian Strategik Antarabangsa. Menurut laporan yang diterbitkan, dalam tempoh dari Ogos 2024 hingga Februari 2026, secara rasmi telah direkodkan terdapat 144 kes di mana dron Rusia memasuki wilayah sedozen negara NATO dan Ireland yang menyebabkan gangguan serius dalam beberapa kes seperti penutupan lapangan terbang utama. Kira-kira separuh daripada kes pemesanan dron Rusia yang direkodkan melibatkan kemudahan ketenteraan. Menurut laporan itu, dron-dron tersebut muncul di atas beberapa lokasi strategik, termasuk tempat penyimpanan bom nuklear Amerika dan pangkalan kapal selam peluru berpandu balistik Perancis. Insiden-insiden ini menjadi sebahagian daripada kempen besar-besaran oleh Persekutuan Rusia untuk menggunakan dron di ruang udara Eropah dan bertujuan untuk memetakan serta menguji sistem pertahanan udara Eropah yang direka untuk menangkis ancaman yang lebih serius seperti peluru berpandu, pesawat pengebom dan pesawat berjuang. Perkara ini dinyatakan dalam laporan tersebut. Namun, sistem-sistem ini menghadapi kesukaran untuk mengesan pesawat yang terbang rendah, perlahan dan bersaiz kecil, termasuk drone. Dan berikut adalah petikan lanjut daripada laporan institut tersebut. Kami menganggap bahawa besar kemungkinan kapal-kapal yang berkaitan dengan Rusia dan armada bayangannya telah digunakan sebagai platform laut untuk pelancaran, pemintasan atau pemancaran semula isyarat drone. Negara-negara Eropah yang mengalami pencerobohan drone termasuk Jerman, Denmark, Belgium, Belanda dan lain-lain, kebanyakannya cuba mengelak daripada meletakkan tanggungjawab atas tindakan tersebut kepada Rusia, walaupun kaitannya jelas. Penilaian terhadap reaksi Eropah adalah tidak sekata dan berpecah belah dengan penentuan pihak yang bersalah yang sangat perlahan serta pilihan tindakan balas yang sering tidak seimbang. Dan menurut penganalisis, ketiadaan aktiviti drone di Mediterranean sebahagian besarnya dijelaskan oleh keupayaan yang lebih maju di rantau itu, terutamanya dalam bidang pemantauan laut dan penggunaan kapal selam Amerika. Bergerak tanpa dikesan di sana. Apatah lagi melancarkan drone adalah jauh lebih sukar. Sebab itu, kapal tangki armada bayangan tidak beroperasi sekerap di sana seperti yang mereka lakukan di Baltik. Dan pengarang bersama kajian itu, Louis Byrne, menyatakan bahawa beberapa kerajaan sedang giat menyiasat insiden-insiden ini. Walaupun secara terbuka, mereka seolah-olah berpura-pura telah melupakan semua ini. Pada masa yang sama, menurut beliau, apabila pada awal tahun 2026, negara-negara Eropah, terutamanya Perancis, mula menahan dan memeriksa kapal tangki Rusia dari armada bayangan, insiden dengan drone hampir-hampir terhenti. Ini hanya membuktikan bahawa orang Rusia menggunakan kapal tangki tersebut untuk melancarkan drone. Tetapi apabila kapal-kapal itu mula diperiksa dan digeledah, mereka memutuskan untuk menghentikannya. Dalam keadaan ini, Kesatuan Eropah baru-baru ini membenarkan penggunaan kapal tentera untuk menahan dan memeriksa kapal tangki bayangan di Laut Mediterranean. Akhirnya, dan Ukraine yang telah menyerang kira-kira 10 kapal seperti itu dalam rayuannya kepada PBB menyeru agar kapal tangki armada bayangan diiktiraf sebagai sasaran ketenteraan yang sah. Jadi penting untuk diperhatikan bahawa orang Eropah, walaupun secara senyap, tetap bertindak. Dan nampaknya era armada bayangan semakin berakhir. Di Jerman hari ini, suspek pertama dan satu-satunya yang ditahan kerana disyaki menganjurkan serangan pengganas ke atas saluran pipe gas Nord Stream telah dihadapkan ke mahkamah. Dia ialah seorang warga negara Ukraine berumur 50 tahun. Pejabat pendakwa raya Persekutuan Jerman menuduhnya menyerang infrastruktur tenaga awam yang menurut Undang-Undang Jenayah Antarabangsa dianggap sebagai jenayah perang. Suspek juga didakwa menganjurkan letupan menggunakan bahan letupan yang disyaki dan memusnahkan struktur binaan. Jadi menurut versi pendakwaan Jerman, Sergei K. kira-kira sehingga tahun 2015 yang bekerja untuk Perkhidmatan Keselamatan Ukraine
telah mengetuai kumpulan yang terdiri daripada 7 orang yang didakwa telah meletupkan saluran paip gas di dasar Laut Baltik pada September 2022. Pada akhir musim panas 2022, tertuduh tiba di lokasi dengan menaiki kapal layar sewaan Andromeda bersama pasukan yang terdiri daripada 4 penyelam profesional, seorang pakar bahan letupan dan seorang nakoda. Selepas itu, pasukan tersebut memasang beberapa peranti letupan pada kedalaman kira-kira 80 meter yang diperbuat daripada campuran berkecekapan tinggi heksogen dan oktogen. Pada 26 September, 3 saluran paip Nord Stream telah dimusnahkan serentak. Dan kini, para penyiasat telah menemui kesan campuran heksogen dan oktogen di atas kapal layar Andromeda yang berlabuh untuk musim sejuk di Pulau Rugen. Ngomong-ngomong, oktogen ialah bahan yang digunakan khusus oleh pihak tentera. Sampel-sampel ini sepadan dengan yang diambil dari paip-paip Nord Stream yang telah musnah. Selain itu, di atas kapal, layar itu ditemui cap jari, baju tee hitam dengan rambut yang masih melekat, topi baseball, termos dan beberapa cawan kopi yang telah digunakan. Dan menurut data daripada Pejabat Pendakwa Raya Persekutuan Jerman, 7 warga Ukraine disyaki terlibat dalam kumpulan pasukan khas yang didakwa meletupkan saluran paip itu. Salah seorang daripada mereka malangnya telah terkorban dalam perang yang dicetuskan oleh Rusia terhadap Ukraine. Menurut siasatan, pada masa kejadian serangan pengganas itu, Sergei K. yang telah ditahan di Jerman sejak November tahun lalu adalah anggota tentera Ukraine, seperti yang dibuktikan oleh kad tentera beliau. Lelaki itu telah ditahan sejak musim panas tahun 2025 semasa bercuti di Itali. Menurut data Dewan Kehakiman Persekutuan Jerman, Sergei K. berkhidmat dalam unit elit Angkatan Tentera Ukraine dengan pangkat pegawai. Dan dalam keputusan Dewan Kehakiman Persekutuan Jerman pada Disember 2025, dinyatakan bahawa letupan saluran paip Nord Stream kemungkinan besar telah dilaksanakan atas arahan sebuah negara asing sebagai sebahagian daripada operasi perisikan. Ya, agensi perisikan. Berdasarkan dokumen ini, tanggungjawab untuk operasi-operasi ini dipikul oleh agensi kerajaan di Kiev. Dalam kenyataan yang diterbitkan, Pendakwa Raya Jerman menyatakan bahawa pihak yang mengarahkan letupan itu adalah, petikan, agensi kerajaan Ukraine. Dan menurut dokumen itu, atas arahan dari Kiev, para rakan Subahat sepatutnya melakukan sabotaj itu dengan tujuan, petikan, untuk menghentikan sepenuhnya bekalan gas melalui saluran paip ini dan menghalang Rusia daripada menggunakan pendapatan daripada perdagangan gas asli untuk membiayai tindakan ketenteraan. Itu memang logik. Sergei K. sendiri menafikan semua tuduhan. Dan Ukraine, seperti yang anda lihat, setakat ini tidak mengulas isu ini secara terbuka. Dan sebenarnya, itu adalah tindakan yang betul. Saya yakin bahawa di peringkat diplomatik, rundingan mengenai kes ini pasti sedang dijalankan. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Jumpa lagi.